Yakini Kukuro di rumah bersama Hailey. Lembut. Sukut. Hai, selamat pagi. Sekarang pukul 8.46. Kita nak buat susu. Hari tu Hailey dia cirit tau. Dah try tukar susu pun masih cirit. Dan cirit dia yang macam mana, dia even dia kentut pun cirit. Maybe perkara biasa untuk 4 bulan ke apa ke, tak tahu. Masa tu dia baru nak masuk 4 bulan, ujung-ujung 3 bulan. Dalam seminggu 2 jugalah dia macam tu. Lepas tu tanya doktor sarankan untuk lebihkan susu tu ataupun kurangkan air. Selepas selepas menggunakan tips itu, alhamdulillah dalam 2-3 hari Hailey dah tak cirit. Berak dia cantik, tahinya lawa tapi tetap masam. Ya, tahi baby masam. Ni seksi ni bahu. Ya. Okey, bismillah. Tangan. Cepat. Cepat tangan awak. Sayang ibu ni. Lepas ni kita cuci ontol. Lepas tu kita andi, okey? Ini susulah. Tangan pegang. Kat sini. Kat sini. Okey. By the way, ini memang first time kiranya aku kena jaga Hailey seorang-seorang tanpa pertolongan Akil selama... Awak dapat bulan berapa hari? Hari ni 23 hari bulan. 27 hari bulan digenap 5 bulan. So lagi 4 hari awak genap 5 bulan dah tau. Awak dah big girl tau. So selama ni hampir 5 bulan ni memang aku tak pernah jaga dia seorang-seorang. Memang ada bantuan Akil. Sebab satu, Akil dia work from home and aku pun work from home. Tapi kalau time kena shooting ke, pergi gym ke, dia tengok aku cakap minumlah tu. Meleleh dah susu tu. Minum. Telan. So selalunya Akil lah yang kena jaga dia seorang-seorang. Kadang aku keluar daripada pagi sampai malam. Biasa aku tengah hari lah. Tengah hari sebab pagi aku settlekan dia dulu semua. So tengah hari sampai malam. So sepanjang hari tu Akil jaga dia seorang-seorang. Dan ini first time aku kena jaga dia seorang-seorang sebab Akil dia kerja. Dia ada team building. Aku sampai tanya dia, "Ayang nak join team building?" Dia kata, "Hanya boleh. Kenapa tak boleh kata team?" So dia dengan office mate dia, dengan bos dia ada team building hari ni. So seharian sampai malam katanya. Malam baru balik. So sepanjang hari ni Hailey dengan ibu je tau. Abang tak ada tau, abang lagi work. Kau tahu, beberapa hari ni asyik terfikir-fikir pada hari ini, boleh ke aku jaga anak aku seorang-seorang? Boleh ke? Sebab selama ni ada Akil. So macam, boleh ke aku ni? Boleh ke ibu? Boleh ke kita? Dah abah. Hari ni abang work. Abang work memang abang work pun tapi selama ni. Tapi abang work kat luar. Abang tak work kat home hari ni. So, apa kita punya plan hari? Tengah hari, ibu dah ada plan ibu nak makan apa. Awak minum susu, ibu makan rahsia. Minum. Nanti kang ni kau tengok. Tu. Kang he. Terpecona. Aku terpecona. Terpecona ke tengok ibu? Teruskan minum. Teruskan. The light is fading fast. From this hotel we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. Main susu. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. Hailey. Hai. Malam nanti kan? Jaga ibu baik-baik tau. Jangan nakal-nakal Bye-bye. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me.
Papa. Ini Mama sudah keluar. Ami kan? Sini hari nak pakai siapa? Nak berak ke? Ami. Let's go. Ini muda-muda. Ini muda-muda dong. Sijik. Cicik. Kanan. Wow, what's that? Lepas tu awak punya lotion badan. Nah. Untuk perut dia. Hari nak pakai baju apa? Okay, pakai baju lubang-lubang lah hari ni. Pakai baju lubang-lubang. Nak pegang ni ke? Tapi kita perlukan tangan ni nak masuk baju ni. Siap dah. Tinggal pakai minyak rambut dengan sikat rambut. Tu je. Untuk minyak rambut, suka campur dua ni. Yang Tropika ni dengan yang Vigorous Baby. Rambut dia memang cepat naik, Alhamdulillah. Hari dia jenis rambut halus. Sebab belah Akil dengan belah aku, kita orang dua-dua rambut jenis halus. Ngantuk dah ke? Awak dah menyengit. Betul. Sebab bau dia sedap yang ni. Tenang. Lavender. Sedap bau dia. Okay? Alamak, ada burp. Jangan muntah. Tisu habis ke? Kena sediakan tisu. Merata kena ada sediakan tisu. Nak dia muntah. Ni lah banyak balik ni. Rindu abah dah. Tidur. Ni budak dah ngantuk. Jangan ngantuk. Ya. Ibu kat sini. Sekarang ni kita tunggu dia tidur. Lepas tu baru boleh makan. Ngantuk lah. Aku nak ngantuk pasal aku nak sambung tidur balik je. Betul lah. A few moments later. So, si kecil ibu tu dah tidur. Nak guna aku punya chia ni, aku buat 2 sudu. Campur air sejuk kosong je. Lepas tu dengan air manggis ni sikit. Sebab dia high in vitamin C. Lepas tu kalori dia pun rendah. Gula dia pun, I don't know. 100 ml, lebih tak minum lah sampai 100 ml. Maybe dalam 20 ml, 30 ml macam tu je kot. Aku tak tahu. Macam ni lah. Bagi ada rasuk-rasuk. Aku antara dua, sama ada this one ataupun Betagen. Untuk aku minum dengan chassis ni. So dia jadi macam ni. Kuat-kuat nak ha. Kuat-kuat. By the way, aku dah order apa nama datang tu, Yakiniku Kuro. Aku tak pernah makan. Aku memang plan nak makan Yakiniku Kuro di rumah. Sebab dia boleh bakar-bakar di rumah. So I nak cuba. Tadi dia tak boleh order sekarang. Kalau boleh aku nak makan sekarang. Tapi dia kena order for later 12.30. Itu je yang ada. So teruskan je lah. Habis nak buat kopi. Kemas-kemas sikit apa yang patut.
Pomai. Macam tak ada lah Mita. Helikopter. Adalah Mija. Lately ni aku rajin running sebab aku nakkan balik mantapkan balik endurance aku and apa nama natang tu? Oh, heart rate aku sebab hari aku barai. So aku start balik active cardio supaya hari aku cantik balik and endurance aku makin mantap. Alhamdulillah so far okay. Makin lama makin ada banyak improvement. Hari aku makin better juga and endurance aku makin better. Hopefully makin okay lah. And then aku nak kena active gym balik sebab hari tu aku kena kuku cengkau kat ibu jari tau. So kena potong kiri kanan dua-dua. Sebenarnya kanan tu je lah paling contoh macam ni kan. Belah kanan ni tau. Potong sini, lepas tu doktor suggest potong sini sekali just in case kan. Sebab ni pun nampak dia mula mencengkam. Kena berapa ratus lah, dekat 400 tak silap aku. Dekat klinik session 7. Lepas beranak jadi pelik-pelik. Kulit gatal yang pelik-pelik. Masa masuk 4 bulan, Hailey masuk 4 bulan kira aku postpartum 4 bulan kan. Rambut mula gugur. Bila baca rupanya sebab estrogen drop. Kan masa kita pregnant, estrogen tinggi tau. And then selepas 4 bulan macam tu, estrogen drop. And that's why mostly kita wanitas yang lepas beranak, yes, kita mengalami keguguran rambut. Yes. Memang bila kalau mandi tarik tu ambil kau, lantai rumah ni memang penuh dengan rambut aku sahaja. Kau bayangkan bila tidur tu tak pakai hair dryer pun, baru je sedut, kau tunggu 2-3 hari penuh lantai dengan rambut aku. So aku just rajin pakai hairspray je lah setiap hari. So rambut-rambut baru banyaklah dah nampak tumbuh kan. Cuma rambut-rambut yang dah panjang tu memang sedih. Ya, aku pakai juga si minyak rambut Hailey. So kulit kepala aku sensitif. So kalau macam pakai yang spray rambut, yang untuk apa nama natang spray rambut yang tumbuhkan rambut tu kan, aku tak tahu lah, aku tak jumpa lagi spray rambut yang tak letak mentol, yang jadi sejuk-sejuk tu, yang mentol tu. Kulit kepala aku tak boleh dengan mentol sebab nanti dia jadi kering. Dia kelomomo, bukan kelomomo sebab kelomomo. Dia yang kulit kering. Kulit kepala aku jadi kering. Dia tak gatal tu, dia jadi kering. Jadi merah-merah, faham tak? So aku tak boleh dengan mentol tu. Kita ambil sikit lah Hailey punya minyak rambut tu. Kucuk. Even kalau aku nak pakai hairspray tu pun, memang aku kena setiap hari cuci. Contoh hari ni pagi pakai spray. Jadi petang ke malam ke, memang aku kena cuci. Itu pun aku dah cuci pun still masih ada. Bukan kulit kepala, kulit muka pun sensitif. Semuanya sensitif. Hati ni pun sensitif ya. By the way, lepas beranak ni kan, aku tak tahu, bukan lepas beranak, even waktu mengandung pun, sejak mengandung, even sebelum mengandung, aku ni memang jenis cepat annoyed lah, cepat sikit baran perangainya. Tapi sebelum mengandung tu elok lagi lah, memang elok lagi lah kan. Cuma sejak mengandung lepas beranak dia macam cepat trigger. Bukan cepat trigger, dia cepat annoyed dengan kebodohan. Aku tahu aku pun ada bodoh aku. Bila sedar tentang kebodohan sendiri tu sangat malu ya. Memang malu bila kita tahu kita bodoh. Aku sedar je aku bodoh. Malu bila bodoh ni. Lagi kita banyak belajar, lagi bodoh kita ni. Bila yang kau belajar Syaz? Tapi begitulah. So macam contoh kalau aku buka TikTok ke, especially dekat thread tu, ya Allah, kenapa lah menyigap dengan statement-statement, ataupun aku buka IG ke. Contohlah posting orang lain tau. Orang lain yang post dan orang lain yang komen dekat posting orang lain tu, yang annoyednya aku. Sebab apa? Contohlah kan, ada satu wanita ni, dia pun lepas bersalin, so dia banyaklah post OOTD apa semua kan. Lepas tu datang orang lain komen, minta tips macam mana nak confidentkan diri after we gain weight, after pregnancy lah, macam tu, gain weight after pregnancy macam tu kan. Who's we? Tak adalah berisi, mana dia still kategori kurus. I don't know, di mata aku dia still kategori kurus. So engkau yang lain tu minta tips nak confident diri lepas naik berat badan macam who's we? Kau je kot. So bila stop macam
Kau cukup babe. Member post OOTD tak habis. Kau tanya je ChatGPT, memang bagi tips. Kau tak, babe, macam nak confidentkan diri lepas aku dah beranak ni, naik berat badan. Sumpah ada. Janganlah kita tanya dekat wanita lain yang baru lepas beranak. Ya, kita tak tahu kita selepas, kita kan dalam fasa postpartum ni kan. So kita tak tahu setiap orang punya sensitivity tu macam mana. Kita takut macam kau tanya macam tu dekat wanita lain, dia daripada dia confident selalu post diri dia, post OOTD ke apa kan, nanti datang yang kau ni tanya macam ibarat macam kau nak cakap kau dengan aku gemuk. Macam nak confident macam kau sebab kau gemuk tapi kau selalu rajin post OOTD. Dan aku gemuk juga tapi aku tak confident nak post gambar OOTD aku. So macam mana kau boleh confident Boleh tak kau bagi aku tips ke confident kau tu dekat aku? Sebab aku pun nak confident nak post gambar OOTD juga selepas dah gemuk ni lepas beranak ni dah gemuk. Kau faham tak? Itu dia masuk kat otak aku. Macam babe, ChatGPT je lah babe. Tak payahlah tanya kat dia babe. Sebab dia tak rasa dia bodoh, dia rasa dia cantik, dia confident. Sebab itulah dia post. Kau faham? Macam aku pun tak confident, berat aku pun naik. Tapi aku tahu kita masih lagi fasa yang masih baru. Aku pun baru 4 bulan lebih. Okay, aku pun tak nak stress yang nak menggelabah, kena macam kurus. Memang setiap hari aku tengok cermin, aku memang tak suka diri aku. Aku tengok, ya Allah buruknya. Tapi bila fikirkan balik kan, badan ni lah Allah bagi untuk mengandung, beranak. Dan Alhamdulillah aku pun dah sihat, aku dah boleh workout. Itu pun dah cukup bagus. Aku pun tak rushing yang nak kena kurus macam dulu. Baru 4 bulan lebih So macam relax. Anak pun kecil lagi, kita fokus ke anak dulu. Fokus juga kat diri sendiri tapi tak perlu berriak. Jaga makan apa yang patut. Kalau suka nak teringin makan tu makan je. Sebab masa mengandung pun banyak kena kontrol. So aku macam agak berdendam. Selepas dah beranak ni agak berdendam je dengan diri sendiri. Aku nak makan tu, aku nak makan ni, aku nak makan tu. Malah suka hati. Kau sabar, kau nak halang aku. Macam tu kan. Tapi sekarang dah mula get back on track balik. Tak apa, slowly. Setiap orang perjalanan dia berbeza. And jangan terlalu macam gelabah sangat nak kurus ke apa ke. Allah dah bagi badan sihat tu, alhamdulillah syukur. Tapi kita slow pun tak apa. Nak kurus tu tak payah gelabah saja. Hari ni sebulan kau nak turun 10 kg. Tak boleh nak sebulan turun 10 kg. Tak sihat. Tu cara yang tak sihat. Yang penting bagi kau happy dulu. Mental kau tu kena betulkan dulu. Kena happy kan mental kau tu. Itulah sebab kita ni lepas beranak ni masih lagi dalam tempoh postpartum. Kalau boleh elakkan bertanya soalan-soalan yang begitu. Memang bagi kau macam okey, tapi mungkin tidak okey pada orang lain. Macam what do you mean by confident? And who's we? Kau je kot. Orang tu elok-elok confident, tiba-tiba tanya macam tu, kenapa aku nak cakap aku gemuk ke? Kalau orang tu pun tak confident dah. Sekejap lagi dia buat diet yang tak sihat macam mana? Nak cepat turun ke apa ke kan? Tak payah tanya pada orang lah babe. Tanya ChatGPT je lah, Google ke apa ke. Boleh je babe. Tanya PT ke. Tanya orang-orang yang memang workout. Yang tanya orang-orang yang macam personal trainer semua tu. Yang cikgu tu. I don't know. Aduh, stres lah aku. Tak ada confident. Engkau kalau tak workout, tak jaga makan, memanglah tak ada confident. Orang tu workout, rajin workout. Daripada dia macam ni dah nampak banyak dah dia punya penurunan. Engkau ada tak penurunan kau? Orang tu confident sebab dia rajin workout, bersukan. Dan dia memang cantik. Tak adalah gemuk pun. Ni aku tanya macam ibarat macam orang tu gemuk sama dengan dah mula. Sabar. Ya? Sabar. Benda ni tak ada apa pun. Jangan annoy. Macam aku kan, aku tak confident dengan diri aku. Aku nak OOTD ke apa, aku tak confident. Sebab memang aku jujur cakap, badan aku tak macam sebelum beranak. Tapi aku faham sebab aku baru 4 bulan lebih. Chill dulu, makan je apa kau suka, get back on track, workout. Tak apa, relax, chill. Nanti mati masuk kubur juga. Cuma jangan gemuk sangatlah menyusahkan orang pula nak mandi jenazah kan. Tapi tak adalah pula aku nak tanya ke orang, you gemuk. Sama dengan I gemuk juga. Macam mana you boleh confident Babe, aku pun jujur lah aku memang bukanlah tertanya. Tapi aku memang bila aku tengok orang-orang yang oversize, cabi-cabi ke apa ke kan, yang lebih berisi daripada aku lah, diorang punya fashion memang lawa, memang lebih pandai bersiap, tahu nak pakai baju yang macam mana, gabung itu, gabung ini. Aku tengok dia, aku tahu dia confident. Aku tak pernah tertanya yang macam macam mana dia boleh confident Contoh macam mana dia boleh confident pakai sini cantik, kenapa aku yang lagi kurus ni tak confident? Tak ada. Aku tak ada pemikiran itu. Tapi aku sentiasa rasa macam wow,
bestnya jadi dia, confident. Cantiknya fashion dia. Bestnya. Teringin nak jadi macam tu. Tapi aku tahu, aku memang tak ada confident tu. Sampai kan nak shopping baju pun, aku tak suka. Sebab aku rasa macam everything baju tu, semua baju yang aku pakai tu buruk kat aku. Kau bayangkan masa berat aku, badan aku 40 lebih pun, aku rasa aku gemuk. So, aku memang daripada dulu, aku memang sejenis mental lah otaknya. Yang sentiasa rasa diri tu gemuk dan hodoh. Secara jujurnya, walaupun kadang korang tengok aku perasa-perasa, cantiknya cantik. Babe, aku adalah seorang manusia yang sentiasa rasa diri hodoh walaupun berat aku 40 lebih. So kau bayangkan berat aku selepas beranak macam mana. Dia tak berganda lah daripada 40 lebih tu, tidak lah, Alhamdulillah. Tapi kau boleh faham tak? Even kan aku pernah turun berbelas kilo daripada berat macam turun berbelas kilo kurus balik pun aku rasa diri aku hodoh macam gemuknya. Maybe sebab tu kot aku tak ada, I don't know, maybe sebab aku memang dah mental macam tu ke. Sebab tu aku tak tertanya pada orang lain yang boleh tak bagi I tips confidentkan diri. Yelah, since we gain weight kan. Who's we? Bodoh tak? Aku enak bagi pihak orang lain. Aku tak tahu pun orang tu enak ke tak. Tapi aku terbayangkan soalan tu kalau dia bagi kat aku. Babe, you lagi berisik pada I kot. You kot. Aku tak boleh lah. Tapi jujur aku memang tak ada confident. Dan aku sangat impressed. Aku suka tengok fashion body type dia. Plus size sangat perkataan dia. Kalau lalu kat TikTok ke apa kan, memang aku akan stop untuk tengok video dia. Ibu Isya saya. Ya. Ibu syedut sampah. Banyak habuk. Bulu-bulu abang-abang awak tu. Ni okey? Cing. Ya, Driver is picking up your order. Woohoo! Driver tu tengah pick up makanan. Nak datang ke ibu ke? Nak datang ke ibu? Ibu nak skor-skor.
Sekarang dah pukul 12.11. Hailey dah kena minum susu. Ya. Minum susu lah, Wak. So, ni dia punya pot. Kita lapis, apa nama? Swaddle. Dia punya kain-kain tu. Dengan kapibara dia. Minum susu lah. Ya. Minum susu, minum susu. Susu. Nah. Cepat. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Buat minum. Ibu nak sidar kain je. Sementara Hailey tengah minum susu tu, kita unboxing barang Hailey. Yang ini dari The Cozer. Rasanya macam tu kot sebut dia. Baju Hailey. Hailey dapat hadiah. Diorang ni rasanya company baru kot. So diorang DM nak bagi baju kat Hailey. So aku cakap, oh okey, nak. Jom kita tengok. Belum habis minum lagi. Each piece is made. No, campak botolnya. Habis. Adalah sikit lagi tu. Dia dah pandai minum sendiri. Senang sikit. Cuma time minum tu kita kena pantau lah juga kan. Takut tersedak ke, terbatuk ke. Kau tengok. Macam tu lah. Breathable cotton, perfect for delicate skin. Lembut cotton dia. Lembut. Comelnya design. Nampak tak? And then kita ada second design. So cute. Dinosaur. Besar ni. Oh, dia bagi 6 ke 9 bulan. Okey. Lembut, kain dia selesa. Kaki. Pada tangan dia ada yang boleh lipat simpan jari tu. Oh, dia style zip. Suka style zip? Dah macam tu dah. Dia dah keluar daripada pot dia. Bahayalah Hailey. Tengok tu sikit lagi tu. Takut jatuh copar tu. Ini dah macam mana ni macam ni? Macam mana tu? Gaya apa macam tu? Hari kita tidur kat sofa nak? Kita nap tidur sama-sama nak? Jom, burp dulu. Kadang dia bila burp, muntah. Kadang bila burp, tak muntah. So, kena prepare kain. Yang dah kenyang boleh sambung tidur balik. Ibu nak grill, nak makan, okay? Aku asap-asap nanti, biar awak duduk atas. Kan? Betul tak? Buat kaki dia. Shushwan. Member dah tersadai dah tu. Kita buka next parcel. Yeah! Cincang. Laundry detergent. Sebelum ni pakai perisa pear. So nak try orange pula. Macam mana punya bau. Sebab yang pear macam kurang menarik baunya. Dia selepas basuh. Beli terus 3 sebab lebih murah. Satu botol ni 1 liter. Lep-lep. Bau orange. Bolehlah kena dengan kita punya Orangey Gentle Cleanser. Cincin. So siapa yang belum pernah cuba lagi, korang boleh beli, boleh cuba. Bagus untuk orang kulit yang berminyak, kulit sensitif, ibu mengandung, menyusu, kulit kering. Kalau korang yang kulit berminyak, bila pakai, InsyaAllah dia membantu untuk kurangkan minyak tu. Lepas sabun ni, lepas cuci, bila nak bilas hanya sekadar hilangkan dia punya sabun. Jangan hilangkan cuci sampai hilang licin-licin tu. Nanti kering muka tu. Jangan sampai yang rasa kering-kering yang kesat-kesat. No. Dia memang begitu dah. So hilang sekadar sabun sahaja. Licin tu itulah functionnya supaya kulit kau tak jadi kering dan tidak melebih minyak. Kenapa orang kulit minyak pun boleh pakai? Sebab bila korang bilas tak jadi kesat di wajah tu, so kulit korang bagi tahu, oh okey, tak apa, member ni tak perlukan minyak. Kalau korang pakai sabun yang sampai jadi kesat-kesat tu kan, nanti kulit korang tu bagi tahu kat korang, oi, kulit dia ni kering weh, keluar minyak, kita kena minyakkan muka dia sebab kering sangat. Macam tu. So orang yang kulit kering pun pakai, dia tak mengeringkan. Sebab aku combination. So ada bahagian minyak, ada bahagian kering. So memang baik. Dia macam dua-dua boleh. Saiz kecil pun ada. Korang boleh cuba yang 15ml. Yang ini 160ml boleh tahan dalam 3-4 bulan kalau seorang pakai. Kalau kata kita nak solat kan, kita make up ke, kita go office ke kan, boleh cuci je terus dengan natang ni. Make up kau tu boleh cuci dengan natang ni. Kalau lupa bawa misalnya water ke apa ke kan. Try nak. Kita punya sunscreen pun ada, boleh cuba. Kita ada tone up dia, auto glow gitu. Memang cantik kalau pakai, insyaAllah. Kita ada water based sunscreen. Ada kat situ, malah nak ambil, penat dah duduk.
restock sebab dah nak habis. Pencuci botol dan segala dia punya pinggan ke apa ke sudu nanti kalau Hailey dah boleh start makan kan. Ada juga orang bagi 4 bulan dah start bagi baby makan kan. Tapi aku tunggu 6 bulan. Dia macam ni. Tahan lama weh 500 ml ni. Nice. Aku satu letak dekat atas, satu dekat sinki bawah ni. So bila-bila nak cuci botol dia senang. Biasanya kalau lepas dia minum susu, selalunya aku terus basuh je. Tak biar lama-lama. Tak nak basi-basi tu merosakkan botol tu, I don't want. Okay, itu je. Habis dah. Manalah makanan aku ni bila nak sampainya. Lapar dah Dah 12.30 ni makanan tak sampai lagi. Oh, dah out for delivery. Yeay. Tak sabar nak makan. Maknya bosi barang. Kau tengoklah anaknya macam mana. Dah begitu gayanya. Awak ni lah. Duduk bawah je lah. Duduk sini. Anak main ni. Lepas tu tidur. 1 minute 37 seconds later. Dia dah on the way tidur guys. Bangun pula dia. Tidurlah. Dia on the way dah tu. Kita tunggu je. A little longer than a few minutes later. Dah sampai. Aku ada ni one set sekali dengan telur separuh masak. Lepas tu aku tambah telur separuh masak lagi satu. Aku tambah lidah lembu and aku tambah kimchi. Ini miso soup, kimchi, tak pasti apa benda. And then ini untuk marinate, ini bakornya. Ni ada step-stepnya, dia beritahu macam mana nak guna apa semua. Tapi macam tak ada pun peralatannya. Peralatannya kot di mana ya? Takkan di bawah sini? Oh, ada bawahnya. Oh, water bag, glove, mancis dia, and then sudip untuk grill-grill. So Hailey aku dah pindahkan dia dekat bilik bawah ni je. Jadi mari kita mulakan aktiviti kita. Mana dia punya mancis? Lama tak guna mancis. Alamak, berani sangat. Kena tutup kipas dulu ke? Begitu. Wow, teknologi. Fuyo. Lepas dah bakar semua, baru letak dia punya ni balik. Nyam-nyam. Macam ni terlakot kan? Allah. Akan telur dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia letak perisa. Kenapa ada manis-manis? Walau manis. Ambil kita nasi ni. Try rasa dia punya kimchi. First time ni makan yakiniku kuro benda. Bismillah. Nak. Tak tahu kuah apa. Kuah untuk cicah daging lah kot. Ya Allah, sedapnya. Kimchi saja pun dah sedap. Oh, ni kita kalau boleh tak nak overcook ya. Janganlah anak aku bangun lagi. Mak aku ni nak enjoy makan jap. Kimchi dah sedap weh. Cepat daging siap. Alah, anak aku bangun lah weh. Mak aku baru nak bakar-bakar. Macam mana nak makan ya? Wah. Nak. Macam mana ni anak aku dah nangis? Seorang tolong jaga anak aku. Mak ni nak bakar-bakar. Kejap Hailey. Kejap je. Cicah. Sekejap je dia nap.
Dia tengah buat bunyi pelik-pelik ni. Weh. Ya Allah, asap dia. Ya. Aduh, macam ni ibu nak makan ni. Ibu duduk pun dah tahu macam mana ibu duduk ni. Kaki awak. Anakku. Yakini Kukuro di rumah bersama Hailey. Tu lidah ni. Lembut. Sukut. Sudu ni tak payah lah. Nak. Tak nampak pula. Ni. Cica, makan. Nak. Patutlah orang suka makan kat Yakiniku tu. Mahal. Dia punya marinated tu sedap. Ibu tak naklah awak kat sini bau-bau asap ni. Tak elok. Awak tu baby. Buat sekejap sangat nap. Setengah jam je. Ada Hailey lah. Dia tak boleh nak fokus lah kat daging ni. Tangan kiri kita pegang anak. Susah. Macam nak tutup muka awak dengan ibu. Lepas tu nampak tak? Alah tak nampak lah. Alah. Ibu nak tunjuk kat dia orang. Tapi ibu ada sebelah tangan je. Amat dah hangit. Asap. Alah lupa tutup pintu office lah. Nanti habis lego aku bau asap. Kenapa sayang? Apa yang awak dongak nak tengok sangat tu? Susah. Oh, anakku. Masak lama-lama. Oh, anakku. Jangan muntah. Buang semua. Nak muntah, buang semua terus. Tutup mulut tu, tutup. Jangan ngangah. Bucuk kan bau asap? Tak elok lah untuk awak. Jangan awak tidur lama. Sejaknya lidah lembu. Nak. Nampak tak? Dia punya cucah sos tu sedap. Sebab apa ke bulu lah. Kimchi. Awak balik sana sayang. Asap lah, tak elok lah sayang. Awak memang nak duduk kat ibu ke? Kimchi aku dah nak habis naik kat sini. Sebab aku tambah kimchi weh. Aku dah penggemar kimchi. Kimchi dia sedap gila. Mana? Tengok aku kunyah. Nanti hari dah besar boleh makan ni dengan ibu. Kita boleh dating berdua. Banyak juga ya. Ibu nak kimchi. Mbak, bau kimchi.
Sokot. Cicah telur. Ibu so happy. Awak dah makan susu awak dah kan? Lupa nak buka mi susu. Awak jangan gerak ya, takut mi susu tumpah. Kena kaki awak sikit. Kalau ibu letak awak dalam bilik okey tak? Boleh tak Hailey? Kan dah bersin tu. Ibu letak awak kat bilik lah. Dengan kapibara, okey? Hailey main dengan kapibara, okey? Jom. Kita kena cepat sebelum dia menangis. Kerana dia lonely, dia tak suka. Dia nak ada orang. Itu dia. Ini lidah. Bismillah. Okay, so far so good. Dia tak nangis. Tengah main dengan kapibara dia mungkin. Saya sudah semakin kenyang ya. Best juga dapat makan macam ni kat rumah. Tak payah keluar. Cicah telur separuh masak tadi. Sos dia ke arah manis-manis tau. Tak ada manis gila tapi ke arah rasa ada manis-manis. Even telur dia pun ada letak apa entah rasa manis-manis. So bila makan dengan kimchi tu macam masam-masam kan, sedap. Jadi kata apa, seimbang rasa dia. Risau anak aku diam je ni. Kenapa diam je? Lah anak diam risau, anak nangis risau. Sikit lagi. Last piece. Aku dah lipat 2 macam tu. Sokot kimchi. Alhamdulillah kenyang. Aku suka kimchi dia, sedap. Overall okey. Penat. So ni balance-nya. Telur tinggal banyak tu je, sikit je. Aku tak boleh nak habiskan sebab dia macam ada rasa manis-manis, so aku tak suka. Untuk first je okey lah. Sedang second tu macam dah muak. Ini sos dia sedap. Ada lagi satu sos, dia ada 2 jenis. Yang ni aku rasa lagi aku suka yang ni sebab ini macam lebih manis berbanding ni. Okay, yang ni ada balance kan. Dia suruh letak air untuk padamkan. Two hours later. 1 hour later. Shushu. Shushu time. Bismillah. Nah. Sedap kan? Nanti sikit botolnya. Main ni dulu. Ibu nak siap-siap sekejap. Main dulu. So sekarang dah pukul 5.36. Tadi awak nap tadi sampai 2.30 kan? Kan?
Sampai 2.30. Kan lepas yang makan tadi dia nak sampai 2.30. Lepas tu dia minum susu. Lepas Hailey minum susu kita buat apa? Tukar pampers sebab dia berak. Lepas dia berak, dia tukar pampers. Hailey buat apa Hailey? Oh, Hailey main. Lepas tu kita orang tidur. Dan pukul 8 minit macam tu Hailey start tidur dulu. Kemudian baru aku join dia tidur. Tidur sekali. Sampailah dia bangun. Hailey bangun berapa? Before pukul 5 kan? 40 tu nak dekat pukul 5 tu. Lepas tu kita orang bangun. Hailey minum susu. Lepas minum susu, inilah dia main. Tidur malam dia dari pukul 6 macam tu. 6 ke 7 malam dia tidur. So antara pukul 6 sampai pukul 7 tu waktu dia tidur malam dia, start tidur. And then antara pukul 10 malam hingga 2 pagi, antara waktu tu dia akan bangun sekali untuk susu. Lepas tu dia tidur lagi. Betul? Muntah anak aku ni, ya Allah. So sekarang ni pun dah dekat 5.40 dah. Sekarang ni nak kena tukar pampers, nak kena mandi, tukar baju tidur, and then kita akan prepare untuk tidur malam. Kan Hailey? Hailey pun dah kenyang, dia dah main. Kita bagi dia mandi. Lepas mandi kan selalu macam extra mengantuk kan, lagi-lagi waktu petang macam ni. Lepas tu dia tidur. Lepas tu ibu dia boleh malas-malas scroll TikTok ke. Kena edit vlog. Atau kadang aku pergi running. Jom mandi jom. Dah jom main. Pukul berapa dah ni? 5.40 dah. Kecut lah dia. Bau muntah lah. Macam-macam bau lah anak ibu ni. Kan ni tengok. Jangan tenang ibu. Kena bagi aeroplane tu kat dia. Kalau tidak kaki tu non-stop duk cuy. Kena bagi sesuatu kat dia. Dia pegang main. Baru okey. Kalau tak lepas tu macam mana pakaikan dia pampers? Macam nak bersihkan ontoknya. Macam tu. Sekejap buka baju dulu. Nampak kaki tu. Di sini. Mana tangannya? Nah. Ya, kejap. Cijuk. Lak. Tak keluar lagi tangannya. Okey. Lotion muka. Moisturizer. Enggak sini. Pakai moisturizer pun payah. Dua hari pakai yang ini. This one. Okay. Ngantuk dah tu. Dah gosok-gosok mata je. Pakai minyak rambut Okay. Hari dah ready nak tidur. Berapa dah? Dah pukul 6.05 minit. Duduk lagi weh. Oh, dah pakai moisturizer lah. Apalah. Okey, Hailey nak tidur. Sekarang macam ni lah. Masuk pukul 6 macam tu. Tutup langsir semua, bagi gelap. Pasang lampu oren dia. Lampu wayang malap lah. Oren macam ni kan. Dah awak tak minum ni. Dah tidur. Ibu Alia bantal Hailey-nya. Good night. So, itulah dia. Dia dah tidur malam. Sekarang tunggu Akil balik. Tak pasti pukul berapa dia balik. Tadi ni aku malas nak vlog sebab aku nak mandi, berak, solat very hard and take a nap dengan dia. So, that's why aku tak vlog. I is penat. Okay. Haus. Nak dinner apa Aku still kenyang lagi weh makan tadi tu. Lama gak kenyang ni sebab makan daging kot no. Kenyang. Tapi ni nak kena juga makan ni. Nanti kan takut pukul 10-11 lagi aku lapar. Kena makan awal. Tapi tak pasti makan apa. Kena tunggu lagi kita balik ke, makan dengan dia ke, ataupun dia dah makan dulu ke. Don't know.
Tapi aku rasa vlog sampai sini je lah kot. Sebab I is tired already. I want to lehat-lehat video kelot-kelot. By the way, ni gambar Akil masa baby. Ada tak macam muka Hailey ke? Aku masa gambar baby merangkap macam ni ada, tapi tak tahu hilang mana. Orang ramai cakap muka Hailey ikut muka aku kan. Aku pun tak sure sebab aku tengok muka dia, tak tahulah. Kalau macam anak buah aku yang Aisyah Duha tu, masa dia baby, masalahnya aku pun tengok macam macam muka aku. Kau faham tak? Tapi aku tengok muka anak aku tak tahu. Orang kata muka macam aku, tapi aku tak tahu aku macam muka aku ke? Dia tak ada rasa macam muka aku. Dia tak ada rasa yang macam tu. Aku rasa tu muka dia sendirilah. Macam muka aku, muka Akil, dia campur muka dia. So macam aku tengok pun macam tak ada pun nampak muka Akil, tak ada pun nampak muka aku. Muka siapa anak aku ni? Muka dia sendiri. Sebab kakak aku dulu masa aku kecil baby, kakak aku banyak jaga aku dulu. So dia tengok, dia kata dia tak adalah nampak macam muka Akil, tapi nampak macam belah-belah Akil. Macam muka kakak dia, macam nampak belah-belah Akil lah. Sebab dia kata aku masa baby mata aku ke dalam, mata aku dalam. Tak tahulah weh. Tak tahu, mungkin aku kena patah balik masa, pergi balik zaman aku dulu, aku nak tengok muka aku macam mana masa baby dulu. Sebab gambar baby kecil-kecil macam ni dah banyak hilang, tak tahu pergi mana. Yang ada pun macam dah toddler. Ini dah setahun 2 tahun dah boleh jalan kan, 4 tahun. Yelah, aku rasa dia campur kot. Mestilah kan dah bapaknya dengan maknya kahwin. Tapi dia punya telinga dia memang nampak gabungan telinga aku dengan Akil. Dia ada part yang bahagian Akil, betul, yang kat bawah tu bahagian aku. Faham tak? Itu je lah. Aku rasa video ni pun dah panjang lah kot, no. Thanks korang, teman aku jaga Hailey. So basically aku tidak curse orang lah. Ada peneman-peneman yang tolong tengokkan, tolong jagakan. Walaupun tak reaction tu, tapi tolong tengokkan. Okey lah, terima kasih tu. Bye bye. Sarang he. Nampak me time tolong jaga ke adik? Nampak me time jaga adik ke? Encik boynya. Encik lah dia. Encik lah dia. Me time jaga adik kan me time? Okey, encik tu. Enciknya.